Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Perasmian Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong di Prisin 3 Putrajaya. Masjid ini turut dikenali dengan nama Masjid Besi kerana 6,000 tan atau 70% bahan binaannya diperbuat daripada besi, manakala selebihnya adalah konkrit. Masjid ini boleh memuatkan seramai 20,000 orang jemaah dalam satu masa. Masjid ini mempunyai 3 konsep reka bentuk, iaitu angin, sederhana dan telus. Bahagian dalam Dewan Solat Utama tidak menggunakan kipas atau pendingin hawa. Sebaliknya, menggunakan teknologi gas penyejuk udara, gas district cooling.